membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 1 Julai 2025. Kuasa Tuhan. Yesaya bab 66 ayat 10 hingga 14. Tuhan berfirman, bersukacitalah dengan Yerusalem dan bergembiralah kerana dia, wahai semua orang yang mengasihinya. Bergiranglah segirang-girangnya dengan dia, wahai semua orang yang berkabung kerananya, supaya kamu dapat menyusu dan menjadi kenyang oleh buah dadanya yang menyegarkan, supaya kamu dapat menghisap dan bersenang-senang oleh kekayaannya yang berlimpah-limpah. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya, Aku akan mengalirkan kepadanya kedamaian seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti sungai yang meluap-luap. Kamu akan menyusu, digendong, dan dibelai-belai di pangkuannya. Seperti seorang yang dihiburkan oleh ibunya, demikianlah aku akan menghiburkan kamu. Kamu akan dihiburkan di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan bergirang, tulang-tulangmu akan berkembang seperti rumput muda. Kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada amba-ambanya, dan murkanya kepada musuh-musuhnya. Bila membaca teks di atas, saya teringat kembali tahun saya menyusukan anak lelaki saya. Dia dilahirkan awal dan perlu disusu setiap 90 minit. Saya merasa kerja saya hanyalah menyusukannya sahaja. Penghamilan ini agak membahayakan dan ia adalah juga tahun pertama yang sukar bagi kami. Keadaan ini menyedarkan saya betapa bahayanya keadaan ibu yang menyusu dan bayi mereka. Ada banyak perkara yang boleh mengganggu perhubungan ini. Jika ibu tersalah makan, jika bayi jatuh sakit, jika keluarga berada di tempat yang tidak selamat, jika ada tekanan dan bahaya yang berterusan, bekalan susu ibu boleh terjejas dan bayi akan turut menderita. Akan tetapi, ini bukanlah gambaran Tuhan kepada kita di sini. Dalam petikan di atas, kita melihat Yerusalem sebagai seorang ibu yang bergembira dengan anak-anaknya yang ramai. Mereka semuanya percaya kepada Tuhan. Tidak ada kekurangan sesuatu atau tekanan hidup, tiada ketakutan, kemudaratan atau bencana. Mereka menikmati keamanan, penghiburan dan bersukacita. Bagaimana ini boleh terjadi? Ini adalah kerana sesiapa yang telah membaca perjanjian lama tahu betapa kerapnya Yerusalem dipersalahkan atas kejahatan umatnya. Segala-galanya dari penyembahan berhala hinggalah kepada manusia memakan manusia yang pernah berlaku di dalam tembok kota itu. Akhirnya, penolakan mereka terhadap Mesias Yesus serta kematiannya di luar tembok kota itu. Jangkaan saya ialah kota ini akan dimusnahkan dan terbiar selama-lamanya, bukannya menjadi ibu yang bergembira dengan anak-anaknya. Apakah yang telah berlaku? Apa yang berlaku adalah perlakuan Tuhan. Tuhan tahu hati manusia tidak akan berubah dengan sendiri dan kita sentiasa sesat. Tuhan memilih untuk mengampuni dan menyelamatkan Yerusalem termasuklah seluruh umat manusia kerana kebaikan dan kasih-Nya. Tuhan berfirman, sesungguhnya, aku akan mengalirkan kepadanya kedamaian seperti sungai. Seperti seorang yang dihiburkan oleh ibunya, demikianlah aku akan menghiburkan kamu. Kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada amba-ambanya. Kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada hamba-hambanya. Inilah tangan yang mempunyai parut dari paku salib. Kasih setia Tuhan kepada kita ialah kasih yang lebih besar daripada kasih ibu terhadap anak-anaknya. Kasih ini telah mendorong Tuhan datang ke dunia kita untuk menderita, mati dan bangkit semula sebagai juru selamat dunia. Namanya ialah Yesus yang bererti Tuhan ialah keselamatan. Tuhan telah melakukan begini demi kita. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih kerana mengasihi dan menyelamatkan kami. Bantulah saya untuk bersukacita di dalam Engkau. Amin.